Selamat Hari Raya Haji guys. Resep ini khas untuk pada mereka yang stok daging korban berlabar-labar ke peti sejuk. Harap bermanfaat. Hai, apa khabar kawan-kawan? Ini Chef Anan. Hari ini Chef nak buat mandi kambing. Mari kita tengok cara membuat mandi kambing sempena Hari Raya Haji. Jom. Okey guys, first sekali panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, masukkan rempah 3 sekawan bersama dengan 2 daun salam. Terus masukkan sebiji bawang Holland yang telah didadu kecil. Sekarang kita nak goreng bawang Holland ni hingga dia betul-betul bertukar warna perang keemasan ya. Dia mengambil masa lebih kurang 7 minit. Bersabar ya. Kita kena betul-betul bertukar warna baru mandi kambing kita enak rasa dia. Okey. Lepas dah naik warna keperangan, masukkan 2 sudu besar pes halia bawang putih, bagi tumis-tumis hingga dia betul-betul naik harum. Lepas tu terus kita masukkan rempah mandi ya. Rempah mandi ni boleh beli kat Shopee, nanti Chef akan masukkan link di bawah description nanti. Kita bagi tumis-tumis jap, terus masukkan 100 ml paste tomato ya. Paste tomato Chef resep ni Chef pakai paste tomato, boleh juga pakai tomato yang fresh, tapi paste tomato ni dia punya warna dia akan lebih cantik lah mandi kambing kita nanti. Okey. Bagi tumis-tumis jap, terus masukkan 600 daging korban kita. Dalam resep ini saya pakai daging kambing, you also boleh pakai daging lembu no problem. Okey. Bagi campur-campur jap. Saya percaya lambat daging korban ke peti sejuk ya. So pakailah untuk resep ini. Terus masukkan 1 sudu kecil garam. Garam ni kalau tak cukup boleh tambah nanti ya. Lebih kurang 50 gram lobak merah yang dipotong manjang begini, kecil-kecil ya. Julienne cut. Terus masukkan 600 ml air. Air ikut kambing ya, 1:1. Okey. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak biar kambing ini masak selama 1 jam dengan api yang kecil ya. Atau kambing jadi betul-betul empuk ya. Dia bukan 1 hingga 1,5 jam lah. Sementara tu kita bolehlah rendam beras basmati kita. Untuk resep ini saya pakai 3 cawan beras basmati. Cuci bersih hingga air betul-betul menjadi jernih. Lepas tu rendam beras basmati ini selama setengah jam. Okey dah lebih kurang 1 jam lebih, kambing pun dah ready ya. Daging dia pun dah jadi lembut, dah pecah minyak dah. Dalam kambing ni saya masukkan sebiji ubi kentang yang dipotong, cuci bersih, potong dadu besar Terus masukkan juga beras basmati yang kita rendam tadi bersama dengan 4,5 cawan air biasalah Bagi kacau-kacau dia, api boleh besarkan. Sekarang kita nak tunggu air dia jadi kering sikit. Nampak tak? Air pun dah surut. Nak boleh sampai semakin air surut, kita kurangkan kacau beras kita sebab beras basmati ini mudah pecah Kita bagi kacau dengan hati-hati selama lebih kurang 5 hingga 7 minit macam tu, biar air dia betul-betul kering Dah sampai takat sebegini, kita akan kecilkan api yang boleh. Terus Chef pakai aluminium foil bagi cover sebab kuali Chef ni penutup dia dah tak ada dah So Chef pakai aluminium foil lah bagi cover bagi betul-betul kedap udara begini dengan api yang kecil. Chef biar masak selama 12 minit ya. Dapat 12 minit jadilah mandi kambing kita. Nampak tak? Nasi mandi pun dah masak elok. Cantik guys mandi kambing kita. Nampak tak? Wow. Betul-betul wangi dan betul-betul buat Chef lapar. Dengan jaga-jaga kita gempurkan nasi mandi kambing ini dan bolehlah terus hidang sementara dia masih panas. So mari kita sama-sama cuba kambing mandi kita. Okey? So macam mana makan kambing ke mandi ni? Chef ajar. Okey, mula-mula ambil kambing sikit. Nasi dia sikit. Lepas tu ambil ubi kentang sikit. Okey? Guys. Coba makan guys
Kambing dia guys betul-betul lembut. Nasi dia, actually frankly saya pernah makan kemandi ni lama dulu lah dekat KLIA 2. Sorry to say lah, chef punya lagi sedap. Betul, tak tipu. Banyak sedap guys, betul-betul. Very simple guys, very simple. Bukan macam biryani tau. Dia ni banyak mudah compare to biryani. Kalau you tengok proses video tadi kan. Very simple guys, very simple and straightforward. Siapa boleh buat apa mandi kambing ni. Very nice. Okay guys, sepatutnya kena buat apa on the day of Hari Raya Haji. Video ni sudah lambat. Nothing to worry. Bila ada masa, you all boleh try kambing mandi apa versi Chef Hanan. And tolong try resipi ni dan tolong komen macam mana dia turn out. And best sedap. Thank you guys. Jumpa lagi dalam video lain. Take care and bye-bye. Signing off Chef Hanan. And jangan lupa untuk subscribe guys. Thank you.